kepercayaan ni sampai tanam dekat tiang gol. Dulu sampai ada yang ikat dekat jaring tu pun ada. Jin tu dia tolong bagi bola tu laju sikit kan. Ini kalau saya nampak masa main bola ni, saya pun risau guys. Dia percaya kalau pakai jersey warna biru, rating untuk menang lagi tinggi. Okay guys, jumpa lagi dalam Sports Tarik Channel bersama saya Safi Sali. Okay, minggu ni kita nak bercakap dengan pasal kisah seram atau black magic dalam bola sepak. Banyak je yang terjadi. Tim Sports Tarik cari dalam internet. Ada 3 video yang saya rasa saya nak react mengenai black magic dalam bola sepak. Saya ada pengalaman juga pasal kisah seram ni. Okay, jom kita tengok video yang pertama. This goalkeeper discreetly placed something near the goalpost, but then something strange happened. The opposing team kept attacking but just could not score. One player found it suspicious and decided to investigate. And as soon as he found the hidden object, he grabbed it, but the goalkeeper was not happy. A brief scuffle broke out as players from both sides got involved. Eventually, the object was taken away and handed to a teammate. And guess what happened next? The team finally managed to score. Even crazier, the player who scored the goal was the same one who removed the object. Okay, pasal klip video ni dekat negara mana saya tak tahu. Banyak dah saya tengok. Negara Wakanda kot. Wakandi. Okay, memang ada terjadi black magic kepercayaan ni sampai tanam dekat tiang gol. Dulu sampai ada yang ikat dekat jaring tu pun ada. So bagi saya benda ni normal dan kepercayaan masing-masing. Ini bukan kisah seram lah bagi saya. Ini adalah kepercayaan seseorang atau individu itu terhadap tangkal, terhadap apa yang dia tanam semua tu lah. Mungkin dia ingatkan kalau dia tanam tu dia tak boleh skor. Okay, dalam video ni dia keluar kejar sampai dekat luar pemain dia. Lepas dia keluarkan tangkal tu, apa benda tak tahulah yang dia tanam, tim tu boleh skor. Itu kepercayaan, saya tak tahulah mungkin betul atau tidak. Okay, ini kepercayaan masing-masing. Okay, yang kedua, ni kat mana ni ya? Arab. Wih. Ini ada bayang guys. Bayang yang lalu dekat Padang. Ni saya rasa dekat Arab kot, negara Arab. Jarang. Ini hantu Arab. Jin Arab pun saya rasa. Nampak dalam kamera, nampak dalam video sangat jelas. So seram guys, seram. Tak tahulah macam mana, mungkin jin tu dia tolong bagi bola tu laju sikit kan kalau sepak. Of course masa main bola, kalau saya tengah main bola tu saya tak nampak lah benda-benda tu kan. Saya rasa takkan nampak benda tu. Sebab saya duduk nampak orang je kan. Tapi seram juga guys nampak bayang hitam tu. Okay, yang ketiga. Yo, ada bayangan lari dekat situ guys. Ini kalau saya nampak masa main bola ni, saya pun risau guys. Mungkin saya cabut dulu kan. Kencing-kencing tu, tak tahulah benda tu. Kalau dalam bola sepak tak adalah. Bagi pengalaman saya tak pernah nampak bayangan macam ni semasa main. Okay, tapi semasa dalam bilik persalinan, yes, of course, ada bunyi atau ada pengalaman yang bila benarlah terjadi sekali. Dekat mana saya tak boleh nak sebut benda tu. Bila saya ketuk pintu dalam bilik air, bilik persalinan, macam ada orang buang air, macam ada orang mandi tau. Bila saya ketuk pintu, dia tiba-tiba air tu berhenti. Lepas tu pintu terkunci guys, pintu tak boleh buka. So saya dah seram. Saya tengok, sebab masa tu semua dah keluar. Okay, semua dah keluar, dah habis semua. Masa tu
saya seorang dalam bilik persalinan. So saya macam, siapa ni? Mungkin saya tak nak tegur kan. So bila saya ketuk, air tu macam tutup. Bila saya pergi depan balik, bunyi air balik. Tu macam, oh apa benda ni? So saya dah gelabah, saya risau, saya cepat-cepat pergi keluar dan saya tak cerita masa game tu. Saya lepas tu baru saya cerita dengan kawan-kawan semua. Semua macam, risau. Okey, pengalaman saya yang lain pasal kisah seram dan black magic ni banyak. Okey, masa saya dekat Indonesia pun sama. Banyak kepercayaan yang mereka lakukan, macam bawa minyak. Serius, minyak apa? Saya pun seram juga kan. Dia cakap minyak babi. Okey. Okey. Masa 2010 pun Datuk K. Raja Gopal pun ada kepercayaan dia sendiri. Selepas dia kalah 5-1 pakai jersey ni, colour kuning ni, dia tak nak pakai dah guys. Tak nak pakai dah jersey warna kuning. Dia percaya kalau pakai jersey warna biru, rating untuk menang lagi tinggi. So, dan akhirnya tak tahu secara kebetulan atau kepercayaan Coach K. Raja Gopal, kita menang guys 2010 pakai jersey biru. So ini pun salah satu kepercayaan yang ada dalam bola sepak. Lucky charm, orang cakap lucky charm. Ini design yang macam ni yang kita orang pakai, jersey warna biru, sampai menang 2010 punya AFF Suzuki Cup. Ya, kita menjadi juara, dan itulah kepercayaan dan lucky charm untuk zaman K. Raja Gopal masa tu, AFF 2010. Banyak lagi guys lucky charm. Contoh, ada beberapa players yang pakai spender terbalik pun ada. Dia cakap kalau pakai spender terbalik tu dia rasa lebih semangat dan tak dikacau, takkan dapat loot dengan gangguan-gangguan. Pemain atau jurulatih Eropah, saya tak kenal, tak ingat, dia pakai baju yang sama juga, sama dengan K. Raja Gopal. Coach Ta Chen Ho, pemain bola ni, dia pakai baju yang sama. Dua coach ni dia akan pakai baju yang sama, colour putih sahaja. So tak tahu, mungkin tu dari segi dia punya kepercayaan dan semangat, aura dia naik, confident dia naik. Bagi saya rasa berfikir, mungkin dia punya aura, dia punya energy naik pakai kali yang sama, yang putih. So that's why kalau korang tengok sampai sekarang Datuk K. Raja Gopal pakai baju warna putih sampai sekarang. Ada collar, yes, lengan panjang tak ada ni, warna putih. Itu lucky charm dia rasa lebih semangat. Sama juga ada beberapa pemain pakai spender terbalik, pakai tangkal, pakai kasut boot mesti kanan dulu, ada mesti kiri dulu. Dia macam-macam. Ada juga pemain yang dia bukan pemain Melayu kita juga, ada juga. Okey, saya nak share kepada korang. Dia orang masuk padang, petik rumput setiap kali masuk, dan dia orang makan rumput tu. Itu kepercayaan pemain. Sampai macam tu guys. So ada juga macam-macam kisah di dalam bola sepak. Game Buriram lawan JDT, kecoh yang coach, ada coach, assistant coach dia ke atau head coach dia, siram air ke tanah untuk menang game tu. Okey, mungkin dekat Thailand berjaya lah, hantu Thailand dia bergabung dengan Buriram. Tapi dekat JDT tak berjaya. Saya rasa keputusan perlawanan masa kat JDT menang. Mungkin hantu tu tak sampai sama Malaysia. So tapi memang ada percaya. Of course, kepercayaan Thailand kuat juga, dia punya bom siam. Okay, Indonesia sama juga. Dalam bola sepak bermacam-macam ritual. Have you ever wondered why Cristiano Ronaldo always enters the field with his right foot first? And did you know that in Islam, using the right hand or foot first is considered more virtuous? Could there be a connection between the two? Let us know what you think. Okay guys, sampai kat sini saja ritual black magic dalam bola sepak yang saya nak kongsikan kepada semua. Okay, kalau korang semua ada pengalaman, boleh tulis dekat ruangan komen video saya ini. Okay, so mungkin lepas ni episod apa pula korang nak saya buat, boleh suggest dalam komen. Okay, kita jumpa lagi di next episode. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe. Okay guys, Sports Tarik, subscribe sekarang.